projek kami, Eco Glow Candle, sebuah lilin aromaterapi yang dihasilkan daripada minyak masak terpakai. Projek ini membuktikan bahawa sisa dapur yang sering dianggap tidak berguna masih boleh diberi nilai baharu. Objektif projek ini ialah untuk mengurangkan pembuangan minyak masak terpakai yang boleh mencemarkan alam sekitar. Selain itu, projek ini bertujuan menghasilkan produk masa alam yang mempunyai nilai yang komersial. Pada masa yang sama, projek ini meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan mengitar semula sisa kepada produk yang lebih bermanfaat. Sebelum memulakan proses pembuatan, mari kita kenali bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, kita ada palm wax untuk menghasilkan lilin yang lebih kukuh. Terusnya, kita ada minyak masak terpakai sebagai bahan utama. Essential oil bagi memberikan aroma yang menyenangkan. Kita ada sumbu dan bekas kaca terpakai, arang, penapis kain dan bekas tahan haba. Setelah semua bahan disediakan, kita boleh memulakan proses pembuatan Eco Glow Candle. Jom kita masuk kepada langkah pembuatan produk. Yang pertama, pengumpulan minyak masak terpakai. Seterusnya, penapisan awal, rawatan menggunakan arang aktif, penyediaan campuran lilin, penyediaan bekas, menuang campuran, proses penyejukan, pengujian produk dan akhir sekali, produk siap. Proses penghasilan lilin aromaterapi ini dimulakan dengan merendam minyak masak terpakai bersama arang aktif selama 24 jam. Langkah ini bertujuan untuk membantu mengurangkan bau serta menyerap kekotoran yang terdapat dalam minyak. Seterusnya, minyak ditapis menggunakan penapis kain bagi mengasingkan arang aktif dan juga sisa makanan. Proses penapisan diulang sehingga minyak menjadi lebih bersih dan juga jernih. Sebelum campuran lilin disediakan, sumbu dilekatkan pada dasar bekas kaca menggunakan sedikit cairan lilin bagi memastikan kedudukannya kekal tegak dan juga stabil. Sukap palm wax sebanyak 100 gram. Palm wax kemudian dimasukkan ke dalam bekas tahan haba sebelum dicampurkan dengan minyak masak terpakai yang telah ditapis. Sukap minyak masak terpakai. Masukkan minyak dan kacau sehingga sebati. Seterusnya, kita tak ada air dalam jug. Tuang air tersebut dalam periuk. Sementara itu, air dipanaskan di dalam periuk menggunakan api sederhana sehingga mendidih. Bekas yang mengandungi campuran palm wax dan minyak diletakkan ke dalam periuk menggunakan kaedah double boiling. Kaedah ini membolehkan campuran dipanaskan secara tidak langsung bagi mengelakkan palm wax daripada terbakar. Campuran dikacau secara perlahan sehingga palm wax cair sepenuhnya dan bercampur rata dengan minyak masak terpakai. Selepas itu, bekas diangkat daripada haba dan dibiarkan seketika sebelum beberapa titisan essential oil ditambah bagi menghasilkan aroma yang menenangkan. Seterusnya, masukkan beberapa titis essential oil bagi menghasilkan aroma yang sangat menenangkan. Campuran kemudian dikacau sehingga sebati. Campuran lilin yang telah siap dituangkan ke dalam bekas kaca kita semula yang telah dipasang sumbu. Akhir sekali, lilin dibiarkan pada suhu bilik sehingga sejuk dan mengeras sepenuhnya. Hasilnya, sebuah lilin aromaterapi lestari berjaya dihasilkan daripada minyak masak terpakai. Produk ini bukan sahaja mesra alam, malah berpotensi untuk dikomersialkan sebagai produk inovasi yang bernilai. Inilah Eco Glow Candle, hasil inovasi kami yang mengubah minyak masak terpakai menjadi lilin aromaterapi mesra alam. Dengan reka bentuk yang ringkas dan kemas, produk ini sesuai dijadikan hiasan di pelbagai ruang. Apabila dinyalakan, Eco Glow Candle menghasilkan cahaya yang lembut serta aroma yang memberikan suasana lebih tenang dan selesa. Setiap hasilkan dengan teliti bagi memastikan kualiti, fungsi dan nilai estetika produk. Usaha yang kemas menjadikan Eco Glow Candle sesuai dijadikan hadiah atau dipasarkan kepada pengguna. Eco Glow Candle membuktikan bahawa sisa juga mampu menjadi sesuatu yang bernilai. Eco Glow Candle bukan sekadar sebuah produk inovasi, malah dibangunkan berasaskan konsep teknologi hijau dan prinsip 5R. Setiap peringkat penghasilannya dirancang bagi mengurangkan pembaziran sumber, meminimumkan pencemaran serta menggalakkan penggunaan bahan secara lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini menunjukkan bahawa sisa harian juga boleh ditukar menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi dan juga nilai alam sekitar. Acid reduce diterapkan dengan mengurangkan pembuangan minyak masak terpakai di dalam sinki atau longkang. Tindakan membuang minyak secara sembarangan ini boleh menyumbat sistem aliran iaitu mencemarkan sumber air dan juga meningkatkan kos penyelenggaraan. Dengan menggunakannya sebagai bahan utama Eco Glow Candle, jumlah sisa yang dibuang dapat dikurangkan sekaligus mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Prinsip reuse diterapkan apabila minyak masak terpakai digunakan semula sebagai bahan utama dalam penghasilan Eco Glow Candle. Daripada menjadi sisa buangan, minyak tersebut diberikan fungsi baharu tanpa perlu dilupuskan terlebih dahulu.
Pendekatan ini bukan sahaja memanjangkan kita hayat bahan, malah ia mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan bahan mentah yang baharu. Prinsip recycle diterapkan melalui penggunaan bekas kaca yang boleh dikitar semula atau digunakan semula selepas lilin habis digunakan. Jadi, penggunaan bekas yang tahan lama sangat membantu untuk mengurangkan penggunaan bekas, pakai buang serta mengurangkan jumlah sisa perpecahan. Ini secara tidak langsung menyokong amalan ekonomi kitaran yang mengutamakan penggunaan semula sumber. Seterusnya, prinsip repair. Prinsip repair ini adalah diterapkan melalui reka bentuk produk yang membolehkan bekas kaca terus digunakan semula dan diselenggara untuk penghasilan lilin baharu pada masa akan datang. Pendekatan ini memanjangkan jangka hayat produk serta mengurangkan keperluan membeli bekas baharu. Walaupun kelihatan kecil, namun amalan ini mampu mengurangkan penggunaan sumber secara berterusan. Yang kelima, prinsip rating. Prinsip rating menggalakkan kita mengubah cara berfikir terhadap sisa harian. Minyak masak terpakai yang lazimnya tidak dianggap lagi berguna sebenarnya masih mempunyai potensi untuk dimanfaatkan. Dengan melihatnya daripada perspektif yang berbeza, kami berjaya menghasilkan produk yang lebih bernilai, praktikal dan mesra alam. Pendekatan ini membuktikan bahawa inovasi tidak semestinya bergantung kepada bahan baharu, tetapi boleh bermula daripada penggunaan sumber sedia ada secara lebih kreatif. Secara keseluruhannya, EcoGlow Candle memenuhi konsep teknologi hijau kerana projek ini mengutamakan penggunaan sumber secara cekap, mengurangkan pembaziran dan memanfaatkan semula minyak masak terpakai sering dianggap sebagai sisa. Pendekatan ini membantu mengurangkan pencemaran serta menyokong pengurusan sumber yang lebih lestari. Selain itu, projek ini membuktikan bahawa teknologi hijau tidak semestinya melibatkan teknologi yang rumit atau kos yang tinggi. Melalui inovasi yang ringkas, bahan buangan dapat ditukarkan kepada produk yang mempunyai nilai dan fungsi yang baharu. Pendekatan ini selari dengan konsep ekonomi kitaran yang menekankan penggunaan sumber secara maksimum sebelum dilupuskan. Oleh itu, EcoGlow Candle bukan sahaja menghasilkan produk yang bermanfaat kepada pengguna, malah diturut menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar dan juga pembangunan yang lestari. Jadi, projek ini kami membuktikan bahawa perubahan kecil dalam cara kita menguruskan sisa mampu memberikan impak yang besar terhadap kelestarian alam, sekaligus mampu memupuk kesedaran masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih bertanggungjawab. Selain mengitar semula minyak masak terpakai, EcoGlow Candle ini juga turut menawarkan pelbagai nilai tambah yang menjadikannya bukan sekadar produk inovasi, malah juga mempunyai potensi dari segi ekonomi, sosial dan kelestarian alam sekitar. Pertama, produk ini mesra alam kerana memanfaatkan minyak masak terpakai yang sering dianggap sebagai sisa. Jadi, dengan mengurangkan pembuangan minyak ke persekitaran, risiko pencemaran dapat diminimumkan. Pada masa yang sama, projek ini meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa sisa juga boleh menjadi sumber yang bernilai apabila diuruskan dengan betul. Selain itu, kos penghasilannya lebih rendah kerana kami menggunakan minyak masak terpakai sebagai bahan utama. Penggunaan bahan yang mudah diperoleh membolehkan kos pengeluaran dikurangkan tanpa menjejaskan fungsi produk. Hal ini menjadikan EcoGlow Candle lebih berpotensi untuk dihasilkan secara kecil-kecilan atau dijadikan sebagai produk keusahawanan. Dengan menukarkan minyak masak terpakai kepada lilin aromaterapi, jumlah sisa yang berpotensi mencemarkan saluran air dapat dikurangkan. Pendekatan ini menunjukkan bahawa pengurusan sisa yang kreatif bukan sahaja memberi manfaat kepada alam sekitar, malah membantu mewujudkan budaya penggunaan sumber yang lebih bertanggungjawab. EcoGlow Candle juga mempunyai potensi untuk dikomersialkan kerana reka bentuknya yang menarik, mempunyai fungsi yang praktikal serta memenuhi permintaan pengguna terhadap produk masa alam. Dengan penambahbaikan dari segi pembungkusan, penjenamaan dan juga pilihan aroma, produk ini berpotensi dipasarkan kepada pengguna yang mengutamakan gaya hidup yang lestari. Dengan pembungkusan yang kemas dan reka bentuk yang menarik, EcoGlow Candle sesuai dijadikan hadiah, cenderamata atau produk korporat. Nilai tambah ini menjadikan produk bukan sahaja berfungsi sebagai lilin aromaterapi, malah membawa mesej tentang kepentingan menjaga alam sekitar melalui inovasi yang lestari. Penggunaan minyak masak terpakai bersama bekas kaca yang boleh digunakan semula membuktikan bahawa bahan yang sering dianggap tidak bernilai masih mampu menghasilkan produk yang berkualiti. Jadi, pendekatan ini menyokong konsep ekonomi kitaran iaitu memaksimumkan penggunaan sumber sebelum dilupuskan. Kesimpulannya, EcoGlow Candle bukan sekadar sebuah lilin aromaterapi, tetapi satu inovasi yang menggabungkan kreativiti, teknologi hijau dan amalan 5R dalam satu produk. Walaupun dihasilkan daripada bahan yang dianggap sebagai sisa, produk ini membuktikan bahawa inovasi yang sederhana mampu memberi impak positif kepada alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Kami berharap agar EcoGlow Candle dapat menjadi inspirasi kepada lebih ramai individu untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih lestari.
Secara keseluruhannya, projek Eco-Green Candle telah berjaya mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu menghasilkan produk mesra alam daripada minyak masak terpakai serta menggalakkan amalan teknologi hijau dan juga 5R. Projek ini juga membuktikan bahawa bahan yang sering dianggap sebagai sisa sebenarnya masih mempunyai nilai jika kita memanfaatkan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Melalui pendekatan ini, kita bukan sahaja mengurangkan pencemaran, malah kita dapat menghasilkan produk yang berguna dan bernilai. Kami berharap projek ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk mengurus sisa dengan lebih bertanggungjawab dan juga berani menghasilkan inovasi yang memberi manfaat kepada alam sekitar. Perubahan besar bermula daripada tindakan yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.